Mau bijinya kan. Bilo lah ke masak cubadak lo. Raga lo makan cubadak. Ubi entar le lah ke masak lo. Masak lo panen ubi entar le. Bilo lah kerajo gua buat dipanggil aku. Telepon lo. Halo. Selamat siang. Ya Pak, betul Pak. Ya Pak. Dengan saya Surang Pak. Apa Pak? Oh diterima saya kerja di situ Pak. Alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Tapi apa nih kerjanya untuk saya nih Pak? Oh yang penting hadir saja dulu Pak. Oke Pak. Siap Pak. Siap Pak. Siap Pak. Ya Pak. Selamat siang Pak. Alhamdulillah terpanggil juga kerajo. Kerajo juga jadinya. Babi ni dan babi ni. Kamu samsir yo. Biage berita rancak kok ke samsir cek lu. Akhir-akhir kok jarang aktif nomor si Badia ya. Kok teragak lagi ya. Mana Badia ya? Enggak lo aktif nomor si Badia dah. Kayu indah susah lo mencarinya. Oh iya tak. Dia biasa duduk dekat batang air ah. Celak senang tu. Badia. Kangen nak ya Badia kan. Dia. Dia jadi apa? Gimana ya? Di telepon aktif sama orang dia. Rapi gaya dia nih lah. Tapi dia pernah interview jadi. Interview? Iya. Tangsir lo. Dia lah. Itu lah. Gimana kan juga dia? Rencananya kau ajak dia karajo, tapi dia lah karajo lah. Tapi dia bingung sih. Tunggu lu ah. Ndak lo seru duduk dan dia. Set dia. Gimana kan dia? Set ya. Di mana ngamar kajo tang? PT Susah Miskin. Susah miskin yo. Susah miskin. Berarti itu kayu ang tadi ya? Dah dan tanya kan. Bapak nama ko PT Susah Miskin ko pak aja dem. PCE jadi kalau PT ko ndak ka miskin-miskin dah cek. Ndak ka bangkrut do kayu taruh saya cek. Itu kecil orang PT itu, orang perusahaan tu. Piragu lo dan dia. Kemudian dia angku bisa lo karajo. Bisa lah. Dan tadi bingung tadi mah. Apa tesnya tadi? Tadi ndak pertama sebelum tes dia tanya kaden kan. Barat tahun nang sekolah SD gitu. Perasaan dia nang 9 tahun. Itulah dia. Jadi nak sir, dia jawab tadi 9 tahun Pak cik. Kok lama ya cik kan? Itu dia tanya Pak, aku lama cik kan itu. Itulah Pak, karena saya luar biasa makanya 9 tahun Pak. Kok CA luar biasa cik. Apa tes ya? Ada bertanya tes yo padi lo, dan saya nak yakin dia. Tes psikologi kok sih lah. Psikotes yo. Ya itu. Nyamuk banyak. Mengerti dan ya, dia baru sekali kok masuk kerja itu no. Itu dan heran ndak tes ya dia. Jadi mereka tanya suruh tadi sabuan 10 binatang buas ayo. Tapi jangka 5 detik. 5 detik ya. Iya. Panjang singo. Atau baru cara orang jawab ya? Kebetulan tadi dan orang terakhir yang suruh yang nyetes. Oh banyak yang melamar ya? Ada 5 tadi tinggal lah.
Dan perhatian lah orang yang sabalun dan tadi nak. Baru ampe binatang lah salah. Ini limo dah. Iya. Sudah tu dulu yang sabalun dan tu. Tapi dinyo 6 tapi waktu habis langsung. Aden lah pernah lo psikotesnya biasa katu sajam, nak setengah jam, ang limo dati ya. Itu dah. Mang dari yang kawan-kawan ang tu aja yang kan ada ampe orang ciang mah. Yo. Aja Ada yang menyabui singo, buayo, harimau. Tiga tu baru habis waktu tu 5 detik. Ambil singo buayo, mah sampai yo. Dia lepas cara dia yang. Aja yang. Mereka cara. Heran lah dia ni. Tanya kan. Badian. Ya Pak, saya Pak. Silakan jawab. Okey Pak. Ada jawab ke ya? Dia jawab je lain. Apa capek? 5 harimau Pak, 5 singa Pak. Padia. 3 detik ya. Ada. Dia tak kajuit ya. Tak kajuit kan? Silakanlah kamu duduk, nanti kalau lulus saya telepon je. Tapi mah dia psikotes tu kan bapikir capek mah mah. Abi dia nak traktir lah dia lulus nak. Ayo. Traktir dia minum deh. Pek gabot Pak. Pek gabot. Kafe gabot mah, kafe gabot. Oh iya nak, iya kafe gabot nak. Pek gabot lah. Ang bayar lah. Ang lulus mah. Ada yang lupa gaji. Tak bau tangnya gabot dulu, nya tahu ang karajo mah. Tak bau tangnya lah. Tambau tangnya lah. Ada yang punya kafe, ada no namanya Pusiko. Anggota dia. Alah jam segi kualun duo jam betul tidur. Sakarajo wajah apa indah. Sakarajo indah aku, galak yo. Pak Bos. Pak bos le. Kerajo lah. Oh, ini nampak dia saya puga dan cari lah kafe yo. Tangguang lah Bos. Ada yang suruh menyapu lah. Kan kedai Bos mah. Awak anggota Bos. Anda itu dah ngambil ke rubak tu masuan saruk nala dan sapua, masuan kadang rubak dah. Galak yo. Pak Bos gilo, Karajo si dan nyusuruhnya. Gaji dia dah 3 bulan tak yo bagi. Yo gilo. Katanya gua. Wah. Langgar katanya kecil. Kurang. Mana manggaleng? Ang di mana kamu murah traktir orang badia. Tidak, di maka berutang ya. Dia dia mau utang mah. Badia. Onde, kalau musibah nak ketibo mah. Nak kepacatan lu ko subadir samsir lah. Apalah ciri-ciri kamu utang orang mah. Baca rokan laku galiran. Baca ro dengan mengaji jemboto. Hai panjang ni. Ini milak ni suruh lah jemboto. Ada orang tu lah. Pak Bos. Kancak tak kakiau ah. Mudi ko dua anggota dia dah kurang apa? Itu lewat cie Bos. Oi. Tu ada tamu kah? Iya Bos. Lain ni lah Bos. Ada ni aja. Ang karajo Dan. Kalau ini tu agak buruk hari dia tu mah. Siap salah Bos. Betul. Kalau ini lah tu. Iya. Kasih. Serius kok. Iyo. Mana bot ah? Tak takkan dia lah dah. Buang. Yo. Sudah banyak benar rumput ya. Pelanggan. Sudah. Pakai anggota gabot ini. Sudah. Oh, tidak dah. Dia macam mana? Baru dua kau. Oh iyalah. PPIP kau mah. Duduk. Aku menu ya. Pada ada masalah dah? Ndak. Dia. Hah? Ini banyak kerja ngali tak. Bos gabot mah ya? Mati.
Tugas luar kota. Mati. Awak tangan kanannya. Dia. Hah? Aku ada enggak sero perasaan dia kau ada. Ya lah pasan je lah. Menu paling mahal kau. Kau lah. Salah. Kena. Kau paling mahal kau. Iya. Dia paling murah 2 buah. Gaya mode orang sukses. Pasar nampak yang murah gitu. Yalah, baca kalu. Mulai dia uang sampai traktiran yang batu lah. Tunggu je lah. Cari lah pakaian dia dah. Wah, kok tahu mau deku biar dia membayar nanti mah. Lama iya lagi kau. Awak ibarat menolong kawan. Isi gabut tak tu lah. Aduh kape kawan mangalo kape orang awak ko. Tuang tepang gabut tu. Baiklah sudah tu. Dah, nama dah siapa dah? Ha? Jin Boto. Tangan kanan bos Gabot. Dia. Tangki dah mati kau dia. Aku banyak warna kali ko. Bonus dari bos Gabot tu Mada. Oh, nanti itu ya. Nanti depan lah gabut kau lah. Agak lain lo kayak panjang. Kau lah. Halo, gabut. Awak kau dekat dia gabut. Mari lah. Masih. Dak mani, dak ada rasa loh. Dak imbo apa tadi? Imbo jemput tol ni. Wih, emang hijau tangan kanan, kau tipu tangan kidai. Hei, mari lu. Wih, Aduh, biar dan tanya. Mari lu. Ayo dah. Dah. Mani. Mana ada rasa lah. Baik. Udah pesan dah tadi. Yo yang paling murah. Bagi yang murah. Perasaan dia nak lama. Jadi kalau paling murah aku dah pakai gula tu. Nyo cukui pesan dari pertama dah. Kan lepelnya ada tadi tu. Mak kerteh wak tadi dah. Itu dah. Dia lepelnya ada sekolah. Pakai gula. Indak pakai gula. Udah tunjuk. Nanti indak pakai gula. Ya, ambo salah. Iya. Ambo salah. Iya dah. Biar bawa bin. Hei dah lu. Dia. Ada tak taluk dia model kau dia. Mari, lu. Tak taluk dia model kau. Duduk mari, dua. Bana karami kadai model kau kayak anggota kau. Baca ruak kamu hutang sir. Pegawai pagak sir. Ada tak lu buat piti dia. Ada ndak piti tu cari tapi dompet dia kosong Dah berisi Ayo nak masuk kayak kau dia. Malu dia malah kayak dia model kau dah. Kabur sih lah. Malu aku pelanggan bakal. Sir. Dia baru dia sakit sudah minum air gua. Jantungnya sesak. Tunggu sekolah ni. Dia cek apa nak ada dia. Ya, tunggu sekolah. Gila samsi seorang tak taluk dan berutang aku. Bilang lu. Sir. Apa khabar? Mau ikut Sama sama corona je lah. Sama siapa ni? Jumpa dia nya pergi ke apa dia pergi ke toilet je. Dia duduk nak. Mari adang. Toilet. Sejak bila lo kadai dan bertoilet ke? Perasaan dia tak lama buat dia ya. Pas setengah jam lah. Dia tak lebok piti ya. Bot, ada orang razia di muka tu tadi tak? Ada noto dia salah parkir ah. Malah orang. Tak iya tu ah. Gulo dia pindah noto santam dia. Dan sambil mencela buat dia dan beko pajak dia mati. Kok kan lain kan? Santam dia mati tak lain orang. Dia nak kena kicau dan ni orang ya. Lari saya.